Korang pernah tak pergi ke satu tempat yang cantik, tapi bila korang jejak je kaki, bulu roma korang terus berdiri tegak tanpa sebab? Macam badan korang hantar signal, lari, tempat ni tak betul. Malam ni aku nak bawa korang ikut perjalanan 4 orang pelajar seni dari Melaka. Ni asal nak buat dokumentari pasal sejarah, tapi sudahnya diorang balik bawa trauma. Azizul, salah seorang dari diorang, nampak benda yang tak patut manusia nampak. Dia nampak susuk tubuh manusia yang kulitnya meruput macam penyakit kusta, merangkak atas bumbu hospital lama. Dia nampak kawan baik dia sendiri, Syafiq, dicekik oleh angin sampai muka jadi biru. Semuanya berpunca daripada satu benda kecil, sekeping besi berkarat yang diambil dari bilik mayat yang dah lama ditinggalkan. Jom kita layan kisah tragedi 4 sekawan di Pulau Selat. Aku Abos dan ini adalah Abos Shadow Story. Kisah malam ni sangat unik dan sangat special bagi aku. Cerita ni dihantarkan oleh saudara Azizul melalui Google Form. Terima kasih saudara Azizul sebab sudi berkongsi pengalaman ngeri ni. Bagi korang yang tengah dengar sekarang, kalau korang ada pengalaman seram, tak kisahlah masa camping ke, masa duduk dekat asrama ke, dekat pejabat ke, kongsi dengan aku. Link Google Form ada dekat description box dekat bawah. Klik je, tulis cerita korang dan insyaAllah aku akan sampaikan pada semua pendengar. Okey, berbalik pada cerita ni. Kejadian berlaku pada tahun 2011, melibatkan 4 sekawan pelajar kolej dari Melaka, Azizul, Farid, Adam dan Syafiq. Diorang pilih satu lokasi panas dekat utara tanah air, sebuah pulau di tengah selat yang pernah jadi pusat kuarantin kusta, hospital TB dan penjara keselamatan tinggi. Diorang plan nak duduk dekat sana 3 hari 2 malam. Tapi apa yang jadi pada malam kedua mengubah hidup diorang sampai hari ini. Jom kita dengar. Cerita bermula bila diorang berempat ni dapat tugasan final year project. Adam, si ulat buku sejarah, beria-ia nak ajak kawan-kawan dia ni ke satu pulau ni. Dia cakap dekat kawan-kawan dia, korang bayangkan, pulau tu ada 3 zaman sejarah gelap. Visual mesti padunya. Diorang sewa van hias, gerak dari Melaka pukul 10 malam. Perjalanan ambil masa 6 jam lebih. Sepanjang jalan, diorang gelak ketawa, happy sebab rasa macam road trip lah kan. Sampai dekat jeti di utara waktu subuh. Perkena dulu nasi kandar, tunggu matahari naik. Pukul 9 pagi, diorang jumpa Pak Mael, nelayan tempatan yang diorang dah kontak dah sebelum ni. Pak Mael ni orang lama, muka dia serius, kulit gelap terbakar matahari. Masa diorang angkat barang masuk bot, Pak Mael tengok je peralatan diorang, macam kamera, tripod, bawa kemah. Pak Mael tanya sepatah aja, korang nak tidur sana ke? Azizul jawab dengan yakin, pakcik, 3 hari 2 malam nak ambil shot malam. Pak Mael cuma angguk kepala. Masa bot tu membelah air laut menuju ke pulau, Azizul perasan air laut dekat situ nampak gelap semacam. Bila sampai dekat jeti pulau yang kayu dia dah reput, Pak Mael matikan enjin. Sebelum diorang turun, Pak Mael pegang bahu Adam dan pesan dengan nada yang tegas. Dia cakap, dengar sini, pulau ni tanah buangan. Pantang dia 2 je. 1, jaga mulut. 2, jaga tangan.
Jangan ambil apa-apa walaupun nampak macam sampah. Kalau terbau wangi atau busuk, diamkan je. Ahad nanti Zuhur aku datang. Diorang semua angguk tanda faham, walaupun dalam hati masing-masing anggap tu cuma pantang larang orang tua-tua. Bot Pak Mae pun gerak pergi, tinggalkan diorang berempat dalam kesunyian pulau tu. Hari pertama, diorang set up khemah dekat kawasan lapang antara pantai dan runtuhan hospital. Vibe masa tu masih okey. Siang tu diorang buat riki kawasan. Riki ni kalau orang yang belum tahu, maksudnya dia tinjau-tinjau dulu kawasan tu. Dia tengok-tengok dulu dekat kawasan yang dia nak shot tu. Gangguan mula sikit-sikit waktu petang. Syafiq, soundman diorang, panggil Azizul masa diorang dekat kawasan wak lama. Syafiq suruh Azizul dengar headphone dia sambil tanya, "Zul, kau dengar tak? Macam bunyi orang menyapu sampah. Srek-srek macam tu. Tapi rhythm dia tetap." Azizul cuba dengar, tapi dia tak dengar apa-apa pun. Dia cakap lah dekat Syafiq, "Perasaan kau je tu, bunyi angin tolak daun kering kot." Malam pertama tu, diorang buat unggun api. Masa tengah borak-borak, tiba-tiba Farid terdiam. Dia tunjuk ke arah tingkat 2 bangunan hospital yang gelap gelita tu. Farid bisik dekat diorang, "Korang-korang nampak satu? Aku nampak macam ada api rokok ah." Diorang semua toleh. Memang betul, ada satu titik cahaya merah kecil tak apung dalam gelap, macam orang tengah hisap rokok dekat balkoni usang tu. Tiba-tiba cahaya tu jatuh ke bawah macam dijentik, tapi tak ada sesiapa pun kat situ. Malam tu diorang tidur rapat-rapat, tak ada siapa berani keluar kencing. Masuk hari kedua, diorang dah mula tak sedap badan, tapi kerja kena jalan. Pagi tu diorang fokus shooting dekat bahagian dalam bilik rekod dan store. Bilik ni penuh dengan file-file pesakit tahun 70-an yang dah hancur dimakan anai-anai. Masa tengah shooting tu, Adam selongkar satu almari yang besi dia dah berkarat ni. Tiba-tiba Adam panggil Azizul dengan suara teruja, Zul, sini jap. Weh, ni jackpot weh." Azizul datang lah tengok. Adam pegang satu kotak kayu reput yang dia jumpa dalam laci. Dalam kotak tu ada kepingan logam, tag identiti pesakit lama. Adam angkat satu tag tu. Dekat tag tu dia tunjuk nombor tau. Dia tunjuk nombor 4J409. J409 yang ditebuk kasar pada besi tu. Adam cakap dengan mata bersinar, "Ini rare punya barang ni. Aku nak bawa balik lah buat kenangan." Azizul dah melarang keras. Dia ingatkan balik pesan Pak Mail. Tapi Adam ni degil. Dia cakap sambil gelak sinis, "Alah, besi buruk je pun, hantu pun tak ingin lah." Senyap-senyap masa Azizul pusing ke belakang, Adam masukkan tag J409 tu dalam poket seluar kargo dia. Dan masa tu juga pintu bilik store tu terhempas, tutup sendiri dengan kuat. Bam! Padahal tak ada angin. Diorang pun panik dan terus lari keluar. Inilah malam kejadian sebenar. Lepas isyak, suasana pulau tu jadi makin berat. Angin laut yang sepatutnya sejuk rasa panas membahang. Pukul 11 malam, masa diorang tengah duduk depan khemah, Syafiq tiba-tiba bersuara menggigil. Dia cakap perlahan, "Dia dah datang." Farid tanya, "Siapa yang datang?" Syafiq cuma tunjuk jari ke arah bumbung bangunan hospital. Azizul dan Farid terus suluh lampu picit ke arah sana. Diorang nampak dekat atas bumbung tu ada satu lembaga manusia yang kurus kering. Lembaga tu tak pakai baju. Kulit dia penuh dengan benjol-benjol dan kuping putih. Ciri-ciri pesakit kusta tahap kronik. Hidung dia dah tak ada. Lembaga tu merangkak laju macam cicak dekat atas bumbung. Kemudian berhenti dan toleh memandang tepat ke arah diorang
dengan mata putih sepenuhnya. Belum sempat diorang hadam apa yang diorang nampak, bunyi lain muncul dari arah hutan belakang. Bunyi besi bergesel. Seret, seret. Bunyi macam rantai kaki berat yang diseret. Dari celah pokok muncul entiti kedua. Susuk tubuh tinggi tegap, tapi kepala dia kabur. Yang jelas cuma rantai besi berkarat melilit leher dan kaki dia. Entiti tu berjalan perlahan je menuju ke khemah diorang. Masa tu diorang lintang pukang lari masuk dalam khemah dan lepas tu dia zip rapat-rapat khemah tu. Masa ni diorang dengar bunyi tapak kaki tau di keliling khemah dan bunyi kuku yang mencakar kain khemah. Bunyi krek 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 krek. Tiba-tiba Syafiq yang dekat tengah-tengah tu menjerit tapi suara dia tak keluar. Tangan Syafiq masa tu dia naik mencakar-cakar leher sendiri. Muka dia bertukar biru, mata dia terbeliak ke atas. Syafiq ni meronta-ronta sambil mengerang, "Tolong, sesak ada benda duduk dekat atas dadaku." Azizul pegang tangan Syafiq, sejuk beku macam ais. Azizul nampak jelas ada kesan lekuk sikit dekat leher Syafiq. Sebiji macam bentuk jari jemari runcing yang tengah mencekik leher dia. Tapi masa tu tak ada sesiapa dekat situ. Bau dalam khemah tu dia bertukar jadi busuk bangkai dan bau hanyir darah. Masa tu Adam menjerit kesakitan. Dia jerit, "Sakit, tangan aku panas." Dia jerit macam tu. Adam seluk poket dan campak tag J409 yang dijumpa tu. Azizul nampak tag tu berasap sikit bila jatuh atas lantai khemah. Dan masa tu tapak tangan Adam dia melepuh merah macam terbakar macam tu. Dia ada kesan-kesan macam terbakar. Azizul terus tengking Adam, "Kau pergi pulangkan sekarang. Dia nak nyawa Syafiq, ganti nombor tu. Pergi." Adam sambil menangis ketakutan masa tu kutip tag tu lapik dengan baju sebab tag tu panas. Dia buka zip khemah dan lari keluar. Adam cerita dekat Zul kemudian, masa dia keluar tu, dia nampak beratus-ratus kelibat putih berdiri tegak mengelilingi khemah diorang. Diam je tengok-tengok. Dia macam memerhati. Adam lari redah kegelapan sampai ke bangunan stor tu. Azizul dengar dari jauh Adam menjerit, "Aku pulangkan balik. Ambil lah J409. Aku minta maaf." Bunyi besi terhempas kedengaran. Sesaat lepas tu Syafiq dalam khemah tersentak dan tarik nafas panjang macam orang baru lepas lemas. Cengkaman dekat leher dia tu hilang serta-merta. Bunyi seretan rantai dekat luar pun senyap. Malam tu diorang tak tidur langsung sampai matahari naik. Bila Pak Mael sampai tengah hari esoknya, dia tengok je keadaan diorang. Leher Syafiq lebam, tangan Adam berbalut macam luka sebab ada kesan terbakar kan. Pak Mael tak tanya banyak, dia cuma cakap sinis, "Dah jumpa tuan dia kan? Jom balik, jangan toleh belakang." Balik dari pulau tu, diorang berempat demam panas seminggu. Syafiq kena paru-paru berair yang teruk, satu penyakit lah. Doktor pun pelik sebab dalam paru-paru dia ada debu halus bangunan yang dah lama. Adam pula parut yang ada dekat tangan dia tu, parut macam terbakar tu, kekal sampai hari ni. Dan kalau korang perhati betul-betul parut tu, dia seakan-akan macam ada nombor terbalik. Itulah kisah tragedi 4 sekawan dekat Pulau Selat. Pengajarannya mudah je korang. Bila masuk tempat orang, behave, hormat sejarah tempat tu. Benda yang kita nampak macam sampah, mungkin harta terakhir untuk mereka yang dah tak ada. Kalau korang rasa cerita Azizul ni best, jangan lupa tekan subscribe dan tekan notification bell supaya bila aku upload video baru, korang akan dapat notification guys. Aku Abos. Jangan biar bayang-bayang korang berjalan sendiri. Assalamualaikum.